Kisah Diana Daniel kali ini agak berbeza, lebih kepada fasa baru dalam hidup dia. Baru-baru ini, Diana tampil menjelaskan satu perkara yang jadi bualan ramai tentang hubungan dia dengan lelaki yang dikenali sebagai Bern. Ada yang mendakwa lelaki itu sudah wujud dalam hidup dia sebelum perpisahan dengan bekas suami Farid Kamil. Tapi Diana tegas menafikan perkara itu. Dia cerita mereka sebenarnya baru berkenalan sejak tahun lalu selepas dia melalui fasa perpisahan. Malah sebelum itu, dia langsung tak kenal pun siapa Bern. Perkenalan mereka bermula secara tak dijangka masa hadir ke sebuah rumah terbuka. Dari situ, mereka ambil masa, kenal satu sama lain perlahan-lahan tanpa tergesa-gesa. Sampai satu tahap, baru mereka berani untuk akui hubungan tersebut. Diana juga mengaku sebelum ini dia sengaja tak dedahkan hubungan itu awal-awal sebab takut orang salah faham, seolah-olah ada orang ketiga dalam perkahwinan dia dulu. Sekarang, dia pilih untuk lebih terbuka. Bagi dia, bila kita jujur dan terbuka, kuranglah ruang untuk orang buat spekulasi atau cerita yang bukan-bukan. Apa yang menarik, Diana nampak lebih tenang bila bercakap tentang pasangan dia sekarang. Dia sendiri kata dia bangga sebab pada dia, lelaki itu seorang yang baik, berperibadi mulia dan disenangi ramai. Dalam masa yang sama, dia tak nak terburu-buru. Hubungan itu masih di fasa mengenali. Belum ada perancangan untuk pergi ke tahap lebih serius dalam masa terdekat. Mungkin kali ini, dia lebih berhati-hati, lebih menghargai setiap fasa yang dia lalui. Untuk imbas semula, Diana dan Farid pernah berkahwin pada 3 November 2012 dan dikurniakan 2 cahaya mata. Mereka pernah berpisah secara dalam talian pada 10 Ogos 2023, kemudian kembali rujuk, sebelum akhirnya berpisah semula buat kali kedua dengan talak satu pada 23 Mac 2025. Kadang-kadang dalam hidup, bukan semua cerita berakhir seperti yang kita harapkan. Tapi mungkin, setiap yang berlaku tu sebenarnya sedang bawa kita ke sesuatu yang lebih baik. Apa pendapat korang? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.